Hey! Scammer! Apa khabar? Rindu tak? Hari ni kita nak discuss pasal Sunni Si. Apa khabar Sunni Si? Ni pedih dekat. Sunni Si. Nama lah cantik nama kau. Sunni Si. Engkau jual power bank Sunni Si. Engkau jual power bank 100,000 mah. Ni power bank hang Sunni Si. 100,000 mah. Nampak belakang ni? 100,000 mah. Sunni Si guarantee korang nampak power bank ni lalu FYP korang kan. Tapi betul ke ni power bank betul? Jom tengok jap. RM100,000 mah Sunni Si. Mari. Wow. Amboi, sini dekat sikit. Jap. Sunni Si. Mari sini. Ini kepala lalu benda bateri kah? Ha? Oh. Tengok ni. Nampak? Lithium koyak. Tak apa. Kita buka ni dulu Apa ni? Sunni Si. Oh, Sunni Si. Ini besi Tak apa. Ini bateri hang. Bateri kapasiti kau berapa? Wow. Sunni Si. Selain daripada bagi saya besi, ni Sunni benar. Mana kuat ni besi. You bagi bateri sel pun scam. Kau kata kat sini 20,000 mah, tapi bateri code 1260110. Ini saiz bateri pun tak nampak macam saiz bateri 20,000 mah. Kalau korang nak cari power bank berkapasiti tinggi dan takkan scam korang, simple lah. Just cari brand Wicom. Brand ni takkan scam korang. Hai, Sunni Si. Habislah kau punya brand. Sekian, terima kasih. Wicom. Apa khabar Wicom? Aku biasa bila buka power bank, semua scam. Power bank Wicom 100,000 mah. Cuba tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 biji bateri sel. Setiap bateri sel 1260110. Dan setiap bateri sel 10,000 mAh. Very good. Terima kasih Wicom. Jadi seller yang jujur. Untuk korang yang nak cari bateri ataupun power bank yang berkapasiti tinggi, diorang ni ada 3 pilihan. 60,000 mah, 80,000 mah dan 100,000 mah. Semua ni bateri yang akan tahan lama gila sebab semua bateri betul, bukan batu. So, untuk 80,000 mah ni tahan sampai 4 ke 5 hari, no problem. 100,000 mah ni ikut kegunaan 5 sampai 7 hari pun aku rasa tak ada isu. Kalau korang nak charge power bank ni 100,000 mAh sampai full pun akan ambil masa 24 sampai 30 jam. Cuba bayangkan. So, kalau korang nak cari bateri ataupun power bank yang berkapasiti tinggi, boleh consider Wicom. Sekian, terima kasih. Dan paling penting, jangan letak power bank dalam kereta. Dangerous guys. Bye.